Salam sahabat teman-teman. Dari dulu lagi saya ada dengar bunyi tontang dekat ujung kampung tu. So saya pun pagi ni tergerak nak tengok. Rupanya betul ada projek construction di sini. Kalau tengok pada alamat pada papan kenyataan tu, Jalan Zahrah, Kampung Melayu Subang lah gitu. Jadi saya cuma nak mengesahkan aja lah, memang ada projek construction di sini. Dan cumanya unit perumahan tu tidaklah banyak, tapi berbeza-beza saiz. Ada yang 20 kali 70, ada 26 kali 70. Besar tu. Cuma ialah sini kawasan area landing kapal terbang, cuma bising sikit lah. Tapi saya rasa bagus juga tempat ni sebab aman tempat ni. Cumanya dia dekat-dekat kubur je lah. Tak kisah, kubur tu pun tak kacau orang. Itu je lah. Siapa beli rumah di sini strategik lah, dekat dengan Shah Alam, dekat Kuala Lumpur, aman dekat sini. Sini masjid banyak, surau banyak, jadi tak ada masalah kalau ada urusan kematian ke, urusan nampak kenduri kahwin ke, urusan kematian ke, senang, tak ada masalah. Dan di sini pun banyak homestay. Kalau ada nak buat kenduri ke apa ke, kita boleh banyak. Tu sebelah kanan tu homestay tu besar tu, banyak bilik ada. Dan dia juga banyak restoran juga di sini. Dan juga taman perumahan yang tengah buat ni dekat-dekat je dengan rumah saya, so tak ada masalah.